Mana ada orang kaya nak ajar orang lain jadi kaya? Tuan tahu tak, hari-hari saya buka minda orang. So adalah adik-adik yang jahitan berkatan bau kering, dia komen macam tu. Tapi bila saya fikir balik, betul juga. Jadi mulai hari ni, sekarang video ni, saya akan explain kat korang macam mana untuk teruskan hidup miskin, terikat dan jadi slave. Tapi korang kena janji, jangan marah saya. Sistem ni bukan saya reka. Saya hanya rungkaikan sifat dia. Acik Okay, now. Cara-cara dia untuk kekal miskin dan jadi slave sampai mampus. Pertama, semua orang faham. Masuk belajar, pakai loan selama 4 tahun. Hari pertama kau jadi orang dewasa, negative cash flow. Maksudnya apa? Ada hutang. Hutang belajar. Dan kau akan start kerjaya kau. Bila kau tengok dekat statistik Jabatan Perangkaan, kategori income kau adalah miskin bandar. Jangan marah saya. Bukan saya reka sistem ni. Okay? So next. Bila kau kerja, the only way untuk kau dapat extra income, kau kena pakai masa, iaitu kena kerja lama. Katakanlah kenaikan gaji tahunan kau 200. Untuk kau dapat extra 2,000, kau kena tunggu 10 tahun. 365 hari, kau kena kali dengan 10 beribu-ribu hari untuk kau dapat extra 2,000. Yang menariknya, kita guna duit kertas, fiat currency. Kelemahan fiat currency adalah inflasi. Nilai duit susut, angka masih sama. Imagine, selepas 10 tahun, gaji kau naik. Tapi macam mana pula dengan kos sara hidup? Macam mana pula dengan harga barang? Bukankah naik lebih daripada 2,000? Now kau faham? Sebab tu, ada ramai orang dia faham, lagi lama kerja, hidup makin senang. Tapi tak jadi macam tu. Setuju? Tapi jangan marah. Bukan saya reka benda ni. Saya hanya rungkai sifat. So next, bila income kita macam tu, kita nak beli benda-benda keperluan hidup, tak mampulah nak beli cash. Logik tak? Nak beli rumah. Kalau gaji kau kenaikkan setahun 200, kalau kau nak beli cash, sampai kau mampus pun kau takkan boleh beli. Jadi datanglah satu institusi perbankan. Kau nak beli rumah, contoh. Lebih kurang lah kiraan dia macam ni. Disebabkan kau tak mampu, kau kena pinjam bank. Tapi bank ni konsep dia beli dulu kat developer, dia jual balik kat kau. Tapi dia meniaga. So disebabkan dia meniaga, kena ada untung. Dan kau pula tak mampu nak bayar cash. So kau kena hutang lama. Katakanlah 30 tahun. Selalunya kau kira-kira kalau 400,000 harga rumah, kau akan bayar 800,000. Now, kau bayangkan. Asalnya, Salihuddin ni, dia tak mampu. So, dia pun buat loan untuk beli benda yang dia tak mampu. Dalam keadaan dia tak mampu tu, harga jadi double. Shit. Jangan marah. Bukan saya reka, Acik, Bagus. So, seterusnya, katakanlah kau umur 30 sekarang. Kalau kita ada tangga gaji, sikit lebih kurang kau dah boleh jangka dah. Banyak jumlah income yang kau bakal dapat 30 tahun daripada